Aku tak tahu aku nak cerita ke tak benda ni. Sebab kalau aku cerita, orang tak percaya pun. Tak apa, aku cerita jugalah. Sebab selagi aku tak cerita, benda ni mengganggu tidur aku. Bini aku ni bukan siapa-siapa, orang biasa je. Setiap malam, dia cuma senyum, baca kopi, uruskan anak-anak macam biasa. Sampailah malam tadi, tengah-tengah dia sibuk dah ajar anak dara aku masak. Tiba-tiba, pintu rumah aku diketuk. Aku pun bangun pergi buka pintu, ingatkan jiran-jiran nak bagi musangking ke, sate ke, sebab biasanya kalau malam-malam jiran aku je yang ketuk pintu. Buka je pintu, berdiri 5 orang lelaki bersuit hitam, rambut disikat kemas, dengan muka yang serius. Kelima-lima mereka tunduk hormat sambil berkata, "Cik Wani, masanya sudah tiba. Syarikat keluarga sedang menunggu pewaris." Aku terdiam dengan muka terkejut. Kamera pun zoom dekat muka aku. Aku terus terbayang hidup yang mewah, naik kereta panjang. Aku dah tak payah nak masak-masak lagi. Tiba-tiba bini aku cakap, "Maafkan saya bang, selama ini saya sembunyikan identiti diri. Saya sebenarnya pewaris keluarga Empayar Naga Emas yang menguasai separuh bandar Shanghai. Tapi saya lari ke Malaysia sebab saya sayang abang. Saya tak pandai urus bisnes dan saya hanya tahu jaga anak-anak." Dan bini aku cakap dengan lelaki tadi, "Kamu semua pergilah balik." Lelaki tadi mengeluh panjang, "Kalau begitu, kami serahkan semuanya kepada adik sepupu." Mereka pun berlalu pergi, menghilang dalam kegelapan. Aku pun menangis, entah kerana gembira ataupun sedih. Dan pagi ini, aku kena bangun pergi kerja dan hidup seperti biasa. Aku sangka bahagia itu datang bersama harta yang melimpah. Tapi sebenarnya bahagia duduk diam di dapur kecil, pada tangan isteri yang penat tapi tak pernah berhenti mencintai. Aku sedar aku tak kahwin dengan pewaris kekayaan. Aku hanya kahwin dengan pewaris kesabaran dan kasih sayang yang tak pernah habis.